Selamat datang ke saluran ini, rakan-rakan pendengar sekalian. Hari ini, kita akan menjalani sebuah perjalanan intelektual yang mendalam dan transformatif. Kita bukan sekadar membaca buku, tetapi kita akan membedah jiwa salah satu tokoh terbesar dalam sejarah falsafah timur, iaitu Mencius, atau dalam bahasa Mandarin dikenali sebagai Mengzi. Tajuk video hari ini adalah Mencius 10,000 kata, bedah tuntas falsafah kemanusiaan dan raja. Mengapa kita perlu mendengar ini? Kerana dalam dunia yang sering kali terasa dingin, materialistik dan penuh dengan persaingan tanpa ampun, ajaran Mencius menawarkan sebuah pelarian yang paling revolusioner. Ia menawarkan kembali kepada hakikat manusia itu sendiri. Ia mengingatkan kita bahawa di dalam dada setiap individu, terdapat benih kebaikan yang boleh menjadi pokok kekuatan jika dirawat dengan betul. Dalam narasi ini, kita akan mengupas lapisan demi lapisan pemikiran Mencius, dari konsep asas kemanusiaan hingga kepada strategi pemerintahan negara. Kita akan melihat bagaimana fikirannya masih relevan sehingga hari ini. Bahkan mungkin lebih relevan berbanding ketika 2,500 tahun lalu ia pertama kali dikemukakan. Jangan anda rasa bahawa ini adalah pelajaran sejarah yang kering. Ini adalah panduan hidup, manual untuk menjadi manusia yang lebih baik, pemimpin yang lebih bijaksana, dan warga negara yang lebih bertanggungjawab. Mari kita mulakan perjalanan ini dengan fikiran yang terbuka dan hati yang bersedia untuk menerima kebenaran yang sering kita lupakan. Untuk memahami Mencius, kita mesti terlebih dahulu memahami siapa beliau dan di mana beliau berdiri dalam peta pemikiran Konfusianisme. Mencius, nama asalnya ialah Mengke, hidup pada zaman negara-negara berperang, satu tempoh yang sangat kelam dalam sejarah Cina. Pada masa itu, kuasa-kuasa besar sedang berjuang untuk mendominasi yang lain, dan prinsip kekuatan atau militarisme sering dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dalam suasana seperti itu, Mencius muncul sebagai suara yang bertentangan dengan arus utama. Beliau bukan seorang panglima perang, bukan seorang ahli strategi politik yang licik, malah beliau seringkali kelihatan naif oleh ramai orang sezaman. Beliau percaya bahawa kuasa sebenar bukan berasal dari senapang atau kuda perang, tetapi dari hati rakyat. Beliau percaya bahawa kerajaan yang sah hanyalah apabila ia mendapat restu moral dari rakyat, bukan sekadar kekuatan fizikal. Konsep inilah yang menjadikan beliau guru kedua selepas Konfusius, dan sering digelar sebagai yang agung dalam tradisi Konfusianisme. Pemikirannya bukan sekadar teori abstrak, tetapi aplikasi praktikal etika ke dalam bidang pemerintahan dan hubungan sosial. Ketika dunia mengelilinginya bising dengan bunyi pedang, Mencius memilih untuk diam dan berfikir tentang apa yang membuatkan manusia menjadi manusia. Apakah bezanya antara kita dengan haiwan? Adakah kita hanya makhluk yang bertindak berdasarkan nafsu dan takut? Atau adakah kita mempunyai potensi ilahi yang tersembunyi yang menunggu untuk dibangunkan? Jawapan Mencius kepada soalan-soalan ini adalah asas kepada seluruh falsafahnya, dan ia bermula dengan satu kata kunci yang sangat penting. Jen dalam bahasa Melayu, ia sering diterjemahkan sebagai kebajikan atau kemanusiaan. Namun, makna asal perkataan ini jauh lebih kaya. Ia merujuk kepada sifat asli manusia yang cenderung kepada kebaikan. Mencius berhujah bahawa kebaikan bukanlah sesuatu yang dipaksa daripada luar, tetapi sesuatu yang tumbuh daripada dalam. Seperti biji benih yang secara semula jadi mahu tumbuh menjadi pokok, hati manusia secara semula jadi mahu berbuat baik. Ini adalah tesis utamanya, dan ia akan menjadi benang merah yang menyambungkan semua bahagian dalam narasi kita kali ini. Mari kita masuk lebih mendalam ke dalam konsep Jen, atau kebajikan hati, itu. Mencius menggunakan satu analogi yang sangat indah dan mudah difahami untuk menerangkan idea ini. Bayangkan anda sedang berjalan di tepi jalan dan anda melihat seorang kanak-kanak kecil yang hampir jatuh ke dalam sebuah sumur. Apa reaksi pertama anda? Adakah anda berfikir, jika saya menyelamatkannya, adakah ini akan meningkatkan reputasi saya di kampung? Adakah anda berfikir, adakah ibu bapa kanak-kanak ini akan memberi saya hadiah? Atau adakah anda berfikir, saya tidak mahu terdengar jeritan kanak-kanak ini kerana ia mengganggu tidur saya malam ini? Mencius berkata, tiada. Reaksi pertama anda adalah satu kejutan, satu rasa sakit hati yang spontan. Anda berasa tidak sabar untuk menyelamatkan kanak-kanak itu kerana anda tidak mampu menanggung pemandangan penderitaan mereka. Rasa simpati ini, kata Mencius, adalah bukti bahawa anda mempunyai jen hin, atau hati kebajikan. Ia adalah naluri asli anda. Jika anda mempunyai naluri ini secara semula jadi, maka semua orang lain juga memilikinya. Perbezaannya terletak pada sama ada kita membiarkan naluri itu berkembang atau membiarkannya mati kelaparan. Banyak orang hidup dalam keadaan mati kelaparan moral. Mereka telah kehilangan rasa sakit hati mereka. Mereka melihat ketidakadilan dan tidak berasa apa-apa. Mereka melihat kemiskinan dan tidak merasa belas kasihan.
Mencius berhujah bahawa ini bukan kerana mereka dilahirkan jahat, tetapi kerana persekitaran, pendidikan yang salah, atau nafsu diri yang berlebihan telah menutupi cahaya dalaman mereka. Tugas utama pendidikan, menurutnya, bukan untuk menanam kebaikan dari luar, tetapi untuk membersihkan habuk yang menutupi permata dalaman tersebut. Ini adalah pandangan yang sangat optimistik tentang alam manusia. Ia memberikan harapan kepada sesiapa sahaja yang merasa bahawa mereka telah melakukan kesalahan masa lalu. Selagi anda masih mempunyai jantung yang berdenyut, selagi anda masih mampu merasa sakit melihat orang lain menderita, maka anda masih mempunyai peluang untuk berubah. Anda masih mempunyai akses kepada sumber kekuatan tertinggi, iaitu moraliti dalaman anda sendiri. Namun, jenaka kehidupan adalah bahawa kita tidak sentiasa bertindak mengikut hati nurani kita. Seringkali, kita bertindak atas dasar kepentingan diri. Di sinilah konsep kedua dalam falsafah Mencius, iaitu I, atau kebenaran. Jika Jen adalah potensi kebaikan dalaman, maka I adalah tindakan moral yang tepat dalam situasi tertentu. Mencius menggambarkan Jen dan I sebagai jalan yang lebar dan gerbang yang betul. Jen adalah arah umum kehidupan kita, iaitu menuju kepada kebaikan. I adalah langkah-langkah spesifik yang kita ambil untuk memastikan kita kekal di jalan itu. Tanpa I, Jen hanya menjadi perasaan kosong yang tidak membawa kepada sebarang perubahan nyata. Tanpa Jen, I menjadi peraturan kaku tanpa empati. Contoh klasik yang digunakan oleh Mencius untuk menerangkan I ialah soalannya tentang wanita dan anak-anak. Dalam masyarakat purba, terdapat peraturan yang menyatakan bahawa seorang lelaki tidak boleh menemui saudari perempuannya secara langsung tanpa pengantar. Ini adalah etika sosial. Tetapi apa yang berlaku jika isteri anda hampir mati kehausan di dalam rumah dan tiada air untuk diminum? Adakah anda akan menunggu pengantar tiba untuk mendapatkan air? Atau adakah anda akan memecahkan dinding dan menariknya keluar? Mencius menjawab bahawa dalam situasi kecemasan sedemikian, peraturan etika biasa boleh dikesampingkan demi menyelamatkan nyawa. Ini menunjukkan bahawa ia bukan tentang mengikuti undang-undang secara buta, tetapi tentang memahami semangat di sebalik undang-undang tersebut, iaitu kebaikan dan kesejahteraan manusia. Ia memerlukan kebijaksanaan untuk menilai situasi. Ia memerlukan keberanian untuk membuat pilihan yang sukar. Ramai orang gagal dalam hidup bukan kerana mereka tidak tahu mana yang betul, tetapi kerana mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan apa yang betul apabila tekanan sosial atau bahaya diri menghantui mereka. Mencius mengajak kita semua untuk membina keberanian moral ini. Dia memanggilnya Chihao Renzichi, atau energi besar penuh. Ini adalah sejenis tenaga spiritual yang anda rasa apabila anda tahu bahawa anda telah bertindak dengan benar. Ia adalah rasa aman, tenang, dan kuat yang berasal dari integriti diri. Apabila anda hidup dengan I, anda tidak perlu takut kepada siapa sahaja. Anda tidak perlu berbohong. Anda tidak perlu bersikap munafik. Anda berdiri tegak sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya, kita perlu melihat bagaimana falsafah ini diterapkan dalam skala yang lebih besar, iaitu dalam bidang pemerintahan dan politik. Mencius bukanlah seorang yang pasif terhadap politik. Beliau sering bepergian antara negeri-negeri, bertemu dengan para raja dan pemerintah, cuba meyakinkan mereka untuk menerapkan pemerintahan kebajikan. Namun, hujah-hujahnya sering ditolak kerana ia dianggap terlalu idealistik untuk dunia yang brutal. Para raja mahu kekuatan, mahu kekayaan, mahu kemenangan dalam peperangan. Mencius sebaliknya menawarkan pemerintahan kebajikan. Apa itu pemerintahan kebajikan? Ia adalah idea bahawa legitimasi seorang pemimpin bergantung pada kemampuannya untuk merawat rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri. Jika seorang raja boleh memastikan bahawa rakyatnya mempunyai cukup makanan, pakaian, dan pendidikan, dan jika dia boleh mewujudkan keamanan dan keadilan, maka rakyat akan mengikuti dia dengan sukarela. Mereka tidak memerlukan tentera untuk memaksa mereka. Mereka mengikuti kerana mereka mencintai dan menghormati pimpinannya. Mencius menyebut ini sebagai mendapat hati rakyat, maka mendapat dunia. Ini adalah prinsip politik yang paling asas. Jika anda kehilangan hati rakyat, anda kehilangan kuasa, tanpa mengira berapa kuat tentera anda atau berapa banyak emas dalam khazanah anda. Sejarah membuktikan ini berulang kali. Dinasti-dinasti yang korup dan zalim akhirnya runtuh. Dinasti yang adil dan peduli terus bertahan. Mencius memberikan nasihat yang spesifik kepada para raja. Beliau berkata, rakyat adalah yang paling penting, dewa-dewa tanah dan padi adalah yang seterusnya, dan raja adalah yang paling ringan. Ini adalah satu penyataan yang sangat kontroversial pada zamannya. Ia menentang kepercayaan purba bahawa raja adalah wakil Tuhan yang mutlak. Menurut Mencius, raja adalah pelayan rakyat, bukan tuan mereka. Jika raja gagal menjalankan tugasnya untuk menjaga rakyat,
maka rakyat mempunyai hak untuk memberontak. Malah, Mencius berkata bahawa membunuh tiran bukanlah pembunuhan, tetapi hukuman terhadap seorang penjahat. Ini adalah idea yang sangat maju mengenai hak asasi manusia dan tanggungjawab pemimpin. Ia meletakkan etika di atas kuasa dan moraliti di atas status. Satu aspek lain yang sangat menarik dalam falsafah Mencius ialah pandangan beliau tentang keserakahan dan kepuasan. Beliau mengenali bahawa manusia mempunyai keinginan. Kita semua mahu makan, mahu tidur, mahu bahagia. Mencius tidak meminta kita untuk menjadi biksu atau menolak dunia. Sebaliknya, beliau mengajar kita bagaimana mengelola keinginan itu. Beliau membezakan antara keinginan kecil dan keinginan besar. Keinginan kecil adalah keperluan asas seperti makanan dan tempat tinggal. Keinginan besar adalah hasrat untuk menjadi orang yang mulia, untuk meninggalkan warisan kebaikan, dan untuk mencapai harmoni dengan alam semesta. Orang bodoh mengejar keinginan kecil sehingga mereka melupakan keinginan besar. Mereka mengumpulkan kekayaan sehingga mereka kehilangan kesihatan dan hubungan. Mereka mengejar populariti sehingga mereka kehilangan maruah diri. Mencius menggunakan metafora ikan dan bel. Dia berkata, jika anda lapar dan tiada makanan, anda mungkin mengambil ikan. Tetapi jika ada pilihan antara ikan dan bel, anda akan mengambil bel kerana bel lebih berharga. Begitu juga dalam hidup, ada pilihan antara keuntungan jangka pendek dan kebenaran jangka panjang. Kadang-kadang, kita terpaksa memilih antara kehidupan dan kebenaran. Mencius berkata, saya suka hidup, tetapi ada perkara yang saya sukai lebih daripada hidup. Oleh itu, saya tidak akan menerima semua perkara. Saya takut mati, tetapi ada perkara yang saya takutkan lebih daripada kematian. Oleh itu, saya tidak akan mengelakkan semua keburukan. Ini adalah intipati keberanian moral. Ia adalah kesediaan untuk menanggung penderitaan demi prinsip. Ia adalah integriti yang tidak kompromi. Dalam dunia moden, di mana kita sering tempitit oleh tawaran cepat untuk kaya atau mudah untuk mengkhianati prinsip demi kemajuan kejaya, ajaran Mencius adalah ubat penawar yang kuat. Ia mengingatkan kita bahawa harga diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh siapa kita menjadi. Mari kita beralih kepada isu pendidikan dan pembangunan diri. Mencius percaya bahawa setiap manusia adalah guru bagi dirinya sendiri. Pendidikan formal di sekolah hanyalah bantuan. Kerja sebenar berlaku dalam benak fikiran dan hati anda. Beliau menekankan pentingnya berfikir. Banyak orang tidak berfikir. Mereka membiarkan diri mereka diasingkan oleh emosi, oleh rumor, atau oleh tren semasa. Mencius berkata, OAG tanpa fikir akan tersesat. OAG yang berfikir akan jelas. Proses berfikir dalam konteks ini bukan tentang logik matematik semata-mata, tetapi tentang refleksi moral. Ia tentang bertanya soalan-soalan seperti, adakah tindakan ini sesuai dengan hati nurani saya? Adakah saya bersikap adil kepada orang lain? Adakah saya berterus terang dengan diri saya sendiri? Latihan ini memerlukan disiplin. Ia memerlukan masa untuk duduk sendirian dan memeriksa keadaan batin kita. Mencius juga menekankan konsep menyimpan hati dan memelihara nafas. Menyimpan hati bermaksud menjaga kebersihan pemikiran anda. Jangan biarkan sampah pemikiran seperti kebencian, cemburu, dan iri hati menumpuk di sana. Bersihkanlah setiap hari. Memelihara nafas bermaksud mengawal tenaga hidup anda. Jangan membazirkan tenaga anda dengan gelisah atau marah. Alirkanlah ia melalui tindakan yang bermakna dan kreatif. Apabila anda melakukan kedua-dua perkara ini dengan konsisten, anda akan merasakan perubahan yang ketara dalam kualiti hidup anda. Anda akan menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih berdaya tahan terhadap tekanan. Ini adalah bentuk meditasi purba yang sangat praktikal. Ia bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang memasuki dunia dengan kejelasan dan tujuan yang lebih besar. Salah satu perbincangan paling terkenal dalam kitab Mencius ialah debat antara Mencius dan Gauzi mengenai sifat manusia. Gauzi berpendapat bahawa sifat manusia adalah neutral, seperti air yang mengalir ke kiri atau ke kanan bergantung pada pembukaan yang dibuat. Manakala Mencius berpendapat bahawa sifat manusia adalah baik secara semula jadi, seperti air yang mengalir ke bawah. Mencius berkata, tidak ada manusia yang tidak mempunyai hati rasa malu, tidak ada manusia yang tidak mempunyai hati rasa jijik, tidak ada manusia yang tidak mempunyai hati rasa hormat, dan tidak ada manusia yang tidak mempunyai hati rasa belas kasihan. Empat hati ini adalah empat permata. Hati rasa malu adalah permata kebenaran, yi. Hati rasa jijik adalah permata hormat. Hati rasa hormat adalah permata kecekapan. Hati rasa belas kasihan adalah permata kebajikan, ren. Apabila seseorang bertindak jahat,
Itu bukan kerana mereka tidak mempunyai permata ini, tetapi kerana mereka telah meninggalkannya di belakang atau menyembunyikannya. Tugas kita adalah untuk mencarikannya kembali. Analogi air ini sangat powerful. Air secara semula jadi ingin mengalir ke bawah, ke tempat rendah. Begitu juga, hati manusia secara semula jadi ingin berbuat baik. Hanya apabila ada tekanan luaran yang kuat, seperti angin kencang atau batu besar, air boleh disimpangkan ke atas. Begitu juga, hanya apabila ada paksaan atau pencurian atau kekeliruan, manusia boleh dipaksa untuk berbuat jahat. Ini bermakna kejahatan itu tidak semula jadi. Ia adalah abnormal. Kebaikanlah yang normal. Oleh itu, apabila kita melihat kejahatan di dunia, kita tidak perlu putus asa. Kita perlu melihatnya sebagai penyimpangan yang boleh diperbaiki melalui pendidikan, contoh teladan, dan sokongan sosial. Kita perlu memastikan bahawa batu besar yang menekan hati kebaikan orang lain dihilangkan. Kita perlu membuka saluran supaya air kebaikan boleh mengalir semula. Dalam konteks hubungan interpersonal, Mencius memberikan panduan yang sangat jelas. Beliau menekankan hierarki dan peranan dalam keluarga dan masyarakat. Namun, hierarki ini bukan untuk penindasan, tetapi untuk harmoni. Setiap orang mempunyai peranan yang perlu dimainkan dengan penuh tanggungjawab. Sebagai anak, anda perlu berbakti. Sebagai bapa, anda perlu menyayangi. Sebagai raja, anda perlu adil. Sebagai menteri, anda perlu setia. Apabila setiap orang memainkan peranan mereka dengan betul, masyarakat akan berfungsi seperti orkestra yang harmoni. Masalah timbul apabila orang cuba memainkan peranan orang lain, atau apabila mereka menolak peranan mereka sendiri. Contohnya, seorang bapa yang terlalu keras tanpa kasih sayang akan menjerat hubungannya dengan anak. Seorang anak yang terlalu memberontak tanpa hormat akan menghancurkan stabiliti keluarganya. Mencius mengajarkan bahawa hubungan yang sihat memerlukan keseimbangan antara cinta dan hormat. Cinta tanpa hormat boleh menjadi lemah dan manja. Hormat tanpa cinta boleh menjadi kaku dan dingin. Gabungan keduanya mencipta ikatan yang kuat dan bertahan lama. Ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita hari ini, di mana banyak keluarga retak kerana satu pihak merasa tidak dihargai atau tidak difahami. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita boleh memperbaiki hubungan kita dengan pasangan, anak-anak, ibu bapa, dan rakan sekerja. Kita boleh belajar untuk mendengar lebih banyak, untuk menghakimi kurang, dan untuk bertindak dengan niat yang tulen. Mari kita sentuh sedikit tentang konsep nasib atau takdir dalam falsafah Mencius. Ramai orang bertanya, mengapa perkara buruk berlaku kepada orang baik? Mencius memberikan jawapan yang bijak dan menenangkan. Beliau membezarkan antara mandate Oshiden, kehendak langit, dan nasib peribadi. Kehendak langit adalah kuasa besar yang menentukan nasib negara dan dinasti. Manusia tidak boleh mengawal ini secara langsung. Namun, dalam urusan peribadi, kita mempunyai kawalan yang besar. Mencius berkata, carilah apa yang boleh dicari, dan lepaskan apa yang tidak boleh dicari. Ini adalah cara untuk melayani langit. Maksudnya, lakukan yang terbaik dalam usaha anda, terima hasil sebagaimana adanya. Jangan bersedih berlebihan jika anda gagal, kerana kegagalan mungkin adalah sebahagian daripada pelan yang lebih besar. Jangan terlalu bangga jika anda berjaya, kerana kejayaan mungkin bergantung pada faktor luaran. Sikap ini membawa kepada ketenangan batin. Ia membebaskan kita dari beban eksistensial. Kita tidak perlu menjadi Tuhan yang mengawal semua perkara. Kita hanya perlu menjadi manusia yang baik yang melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ini adalah bentuk kebebasan sejati. Apabila kita berhenti berusaha untuk mengawal hasil, kita akhirnya lebih bebas untuk menikmati proses. Kita boleh bekerja dengan gembira, berkawan dengan tulus, dan hidup dengan damai. Kita tidak lagi hamba kepada harapan dan ketakutan. Kita menjadi tuan atas sikap kita sendiri. Sekarang, mari kita aplikasikan semua ini ke dalam kehidupan harian kita di era digital ini. Bagaimana kita menjadi Mencius moden? Pertama, kita perlu menjadi penyaring maklumat yang baik. Dunia dipenuhi dengan berita negatif, kontroversi, dan provokasi. Jika kita menyerap semuanya tanpa berfikir, hati kita akan menjadi kotor seperti air yang tercemar. Kita perlu memilih apa yang kita baca dan tonton. Pilih kandungan yang memberi inspirasi, yang mendidik, yang menghubungkan kita dengan manusia lain. Kedua, kita perlu mengamalkan kesabaran. Mencius sangat menghargai kesabaran. Beliau berkata bahawa pertumbuhan moral adalah seperti menanam pokok. Ia tidak boleh dipaksa untuk tumbuh lebih cepat. Jika anda menarik batang pokok untuk membuatnya lebih tinggi, anda hanya akan membunuhnya. Begitu juga dengan pembangunan diri.
Kita tidak boleh mengharapkan perubahan serta-merta. Kita perlu konsisten. Kita perlu sabar dengan kelemahan diri kita sendiri dan dengan kelemahan orang lain. Ketiga, kita perlu berani berkata tidak. Berani berkata tidak kepada ketidakadilan. Berani berkata tidak kepada penipuan. Berani berkata tidak kepada budaya kerja yang mengeksploitasi. Keberanian ini bukan tentang keganasan, tetapi tentang keteguhan prinsip. Ia adalah tentang berdiri teguh walaupun anda sendirian. Salah satu bab yang paling menyentuh hati dalam kitab Mencius ialah perbincangan tentang kesedihan dan kehilangan. Mencius mengakui bahawa kita semua akan menghadapi kesedihan. Kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Kita akan mengalami kegagalan. Kita akan sakit. Daripada menafikan perasaan ini, Mencius menggalakkan kita untuk menghadapinya dengan jujur. Dia percaya bahawa kesedihan adalah sebahagian daripada proses penyembuhan. Ia membersihkan hati kita dari keegoan. Apabila kita berduka, kita belajar untuk menghargai kehidupan. Apabila kita gagal, kita belajar untuk bersikap rendah hati. Apabila kita sakit, kita belajar untuk bersyukur atas kesihatan. Ini adalah perspektif yang sangat transformasi. Ia mengubah penderitaan daripada musuh menjadi guru. Tidak perlu takut kepada emosi negatif. Terima sahaja mereka, peluk mereka, dan biarkan mereka membawa anda kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri anda. Ini adalah kedewasaan emosi. Orang dewasa bukan mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tahu mengapa mereka menangis dan apa yang boleh dipelajari daripadanya. Kita juga harus membincangkan tentang konsep hak kekayaan dalam pandangan Mencius. Beliau bukan komunis, dan beliau bukan kapitalis ekstrem. Beliau berada di tengah-tengah. Beliau percaya bahawa kekayaan adalah baik jika digunakan dengan betul. Ia adalah alat, bukan tujuan. Seorang pemimpin yang kaya tetapi mementingkan diri sendiri adalah pembenci rakyat. Seorang pemimpin yang miskin tetapi adil adalah hamba rakyat. Kekayaan perlu dikongsi. Dalam ekonomi moden, ini bermakna tanggungjawab sosial korporat adalah penting. Syarikat tidak boleh hanya mencari untung maksimum pada kos manusia dan alam sekitar. Mereka perlu mempertimbangkan kesan jangka panjang terhadap masyarakat. Mencius akan bersetuju bahawa kesejahteraan bersama adalah lebih penting daripada kekayaan peribadi. Ini adalah prinsip kongsi kemajuan. Jika anda berjaya, bantu orang lain untuk berjaya juga. Bangunkan komuniti anda. Sumbangkan masa dan sumber anda untuk causes yang baik. Ini bukan sekadar filantropi. Ini adalah strategi untuk kestabilan sosial dan kebahagiaan peribadi. Apabila anda membantu orang lain, anda merasa lebih bermakna. Anda merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri anda. Di akhir perjalanan kita, mari kita ringkaskan intipati daripada falsafah Mencius. Ia adalah falsafah yang berpusat pada manusia. Ia percaya pada potensi kebaikan dalam setiap individu. Ia menekankan tanggungjawab moral terhadap diri sendiri dan masyarakat. Ia menggalakkan kepimpinan yang beretika dan empatik. Ia menuntut integriti, keberanian, dan kesabaran dalam setiap tindakan. Ia menawarkan jalan menuju ketenangan batin melalui pemahaman diri dan penerimaan takdir. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan kekeliruan, ajaran Mencius adalah mercusuar. Ia menyinari jalan kita pulang ke rumah. Rumah itu bukan tempat fizikal, tetapi keadaan batin di mana kita berasa utuh, bermakna, dan terhubung. Untuk mencapai keadaan ini, kita perlu bangun setiap pagi dan bertanya, bagaimana saya boleh berbuat baik hari ini? Bukan dengan cara yang dramatik atau hebat, tetapi dengan cara yang sederhana dan konsisten. Senyum kepada tetangga. Dengar kawan dengan penuh perhatian. Lakukan kerja anda dengan jujur. Jaga alam sekitar. Rawat diri sendiri dengan kasih sayang. Langkah-langkah kecil ini, apabila dilakukan dengan niat yang tulen, akan mengubah hidup anda. Dan apabila ribuan orang melakukan langkah-langkah kecil ini, ia akan mengubah dunia. Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk mendengar bedah tuntas falsafah Mencius ini. Saya harap anda merasa terinspirasi dan terbina semula. Jangan lupa untuk berkongsi video ini dengan rakan-rakan yang anda kasihi, supaya mereka juga boleh menikmati manfaat daripada kebijaksanaan purba ini. Jika anda merasa video ini berguna, sila tekan butang suka dan langgani saluran kami untuk kandungan falsafah dan pengembangan diri yang lain. Ingat, perjalanan ke arah kebaikan tidak berakhir di sini. Ia hanya baru bermula. Setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi terbaik diri anda. Jadi, bangkitlah dan jalani hidup anda dengan jen dan yi. Jadilah air yang mengalir ke bawah, membawa kehidupan kepada semua yang anda sentuh.
Selamat tinggal, dan sampai jumpa di video seterusnya. Sebelum kita tamat, mari kita luangkan beberapa saat untuk refleksi. Apakah satu aspek falsafah mencius yang paling beresonans dengan anda hari ini? Adakah konsep Jen, atau Yi, atau perhaps prinsip pemerintahan kebajikan? Biarkan pemikiran ini kekal di benak fikiran anda sepanjang hari. Biarkan ia membimbing pilihan anda. Jangan biarkan ia menjadi sekadar teori. Jadikan ia amalan. Kerana falsafah yang hidup hanya wujud apabila ia diamalkan. Mencius tidak menulis kitabnya untuk disimpan di rak perpustakaan. Beliau menulisnya untuk diubah menjadi tindakan. Sekarang, giliran anda. Apa tindakan kecil yang boleh anda ambil minggu ini untuk menerapkan ajaran Mencius? Mungkin anda boleh memaafkan seseorang yang telah menyakitkan hati anda. Mungkin anda boleh menolak tawaran yang tidak etikal walaupun ia menguntungkan. Mungkin anda boleh meluangkan masa untuk mendengar cerita orang tua yang kesepian. Tindakan-tindakan ini nampaknya kecil, tetapi ia adalah batu bata yang membina dinding moraliti masyarakat. Jangan underplay kekuatan tindakan kecil. Di tangan yang benar, ia adalah senjata yang paling kuat. Di tangan yang salah, ia adalah bencana. Pilih tangan yang benar. Pilih hati yang baik. Dan biarkan kebenaran mengalir seperti sungai yang besar ke laut yang luas. Kita juga perlu menyentuh tentang isu kesepian dan kekeliruan identiti dalam masyarakat moden. Banyak orang merasa hilang. Mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka mengikut arus, berpakaian mengikut fashion, bercakap mengikut tren, tetapi di dalam, mereka merasa kosong. Mencius menawarkan penyelesaian kepada masalah ini. Beliau berkata, kenal diri sendiri. Bagaimana? Dengan memeriksa hati nurani anda. Apabila anda berada dalam keadaan sunyi, tanpa gangguan media sosial, tanpa tekanan sosial, apa yang anda rasakan? Adakah anda berasa tenang? Adakah anda berasa bersalah? Adakah anda berasa ingin berbuat baik? Skim suara asli anda. Ikat pada suara itu. Biarkan ia menjadi kompas anda. Jangan biarkan suara luaran, seperti iklan, kritikan, atau pujian, mengalihkan anda dari jalur ini. Membina identiti yang kukuh memerlukan masa dan usaha. Ia memerlukan anda untuk mengatakan tidak kepada banyak perkara yang tidak sesuai dengan nilai anda. Tetapi ganjarannya adalah kebebasan sejati. Anda akan merasa ringan, seperti burung yang terbang tanpa beban. Anda akan merasa kuat, seperti gunung yang tidak goyah oleh angin. Ini adalah hasil daripada hidup dengan kebenaran. Terdapat juga dimensi spiritual dalam falsafah Mencius yang sering diabaikan. Beliau tidak banyak bercakap tentang Tuhan dalam erti katatistik barat, tetapi beliau bercakap tentang tian atau langit. Langit bagi Mencius adalah prinsip moral tertinggi, sumber segala kebaikan. Menghubungkan diri dengan langit adalah tujuan tertinggi kehidupan manusia. Bagaimana caranya? Melalui pengembangan diri. Semakin baik anda menjadi, semakin dekat anda dengan langit. Ini adalah idea yang sangat memberangsangkan. Ia bermakna setiap tindakan baik anda adalah doa. Setiap perbuatan adil anda adalah sembahyang. Anda tidak perlu pergi ke kuil untuk mencari keilahian. Keilahian ada di dalam tindakan manusia biasa. Ini mendemokratiskan spiritualiti. Sesiapa sahaja, tanpa mengira status, agama, atau latar belakang, boleh mencapai keilahian melalui moraliti. Ini adalah mesej penyatuan yang kuat. Dalam dunia yang terpecah belah oleh perbezaan agama dan ideologi, ajaran Mencius mengajak kita untuk melihat persamaan kita, bukan perbezaan kita. Kita semua mempunyai hati yang sama. Kita semua mempunyai potensi untuk baik. Mari kita bersatu dalam usaha untuk membina dunia yang lebih baik untuk semua. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada anda, pendengar yang setia. Kehadiran anda adalah bukti bahawa minat terhadap kebijaksanaan masih hidup dan sihat. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Falsafah Mencius adalah teman perjalanan yang tidak pernah berubah. Ia akan sentiasa ada di sini untuk anda, apabila anda memerlukan bimbingan, kekuatan, atau inspirasi. Bacalah kitabnya. Dengarlah ceramah-ceramahnya. Amalkan ajarannya. Dan biarkan warisan pemikiran ini terus mengalir ke generasi akan datang. Sebab skim tujuan kita berdiskusi tentang hal ini. Bukan untuk menyimpan pengetahuan, tetapi untuk menyebarkannya. Seperti api yang dipindahkan dari satu lilin ke lilin lain, ia tidak kehilangan cahayanya, malah menjadi lebih terang.
Jadilah lilin yang menerangi jalan untuk orang lain. Jadilah sumber cahaya dalam kegelapan. Jadilah manifestasi Jendani dalam kehidupan harian anda. Dengan melakukan itu, anda telah menghormati semangat mencius dengan cara yang terbaik. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera atas anda semua.